Bosannya minggu ni. Weh, tak ada aktiviti best pun nak buat. Kau ingat tak minggu lepas kita pergi Lenggong? Ingat. Rindunya Lenggong. Banyak kan ilmu kita dapat kat sana? Betul. Kalau tak pergi sana, kita mesti tak tahu sejarah dia kan? Ya, seronok kan dapat tahu sejarah negeri lain. Ingat tak masa kita pergi Gul? Lembah Lenggong merupakan sebuah kawasan unik yang terletak di negeri Perak, dikelilingi oleh bukit-bukit batu kapur yang menakjubkan. Kedudukan geografinya yang strategik telah menjadikan lembah ini tempat tinggal manusia sejak sekian lama. Kawasan ini menyimpan banyak tinggalan purba yang amat penting bagi sejarah tamadun manusia. Oleh sebab itulah, Lembah Lenggong kini dipelihara sebagai sebuah tapak warisan bersejarah yang sangat istimewa. Namun, sebelum dikenali di peringkat dunia, tempat ini menyimpan satu kisah asal-usul nama yang menarik untuk diceritakan. Nama Lenggong sebenarnya direkodkan berasal daripada perkataan bahasa orang Semang, iaitu Telanggung, yang membawa maksud kedudukan yang condong atau sengit. Nama ini diambil sempena kisah sebatang pokok besar yang tumbang secara menyerong di kawasan itu. Sejak peristiwa legenda tempatan tersebut, masyarakat sekeliling mula mengenali kawasan ini sebagai Lenggong. Tapi, jauh sebelum nama itu wujud, bumi ini telah pun mula terbentuk sejak berjuta-juta tahun dahulu. Menurut rekod ilmiah, Lembah Lenggong terbentuk kira-kira 550 juta tahun yang lalu, hasil gabungan batuan, mineral dan lanskap semula jadi yang unik. Batuan purba ini membentuk kawasan berbukit dan gua-gua menjadi tempat tinggal selamat untuk manusia. Kawasan ini mula didiami manusia seawal 1.83 juta tahun yang lalu kerana kaya dengan sumber alam. Bukit penempatan yang lama ini telah menjadikan Lembah Lenggong digelar sebagai muzium hidup. Satu bukti jelas bagaimana manusia awal membina kehidupan zaman ke zaman. Zaman Paleolitik merupakan era paling penting dalam sejarah Lenggong. Manusia purba menghasilkan alatan batu berkualiti tinggi seperti kapak tangan dan batu pemukul untuk kelangsungan hidup harian. Tapak seperti Kota Tampan menghasilkan ribuan artefak daripada bahan kuarsa dan kuarsit, membuktikan teknologi litik di sini setanding, malah lebih maju berbanding kawasan purba lain di dunia. Gua seperti Gua Kacang menjadi tempat perlindungan manusia purba. Di dalam gua ini, mereka turut mengubur mayat bersama barangan pusaka menunjukkan kepercayaan spiritual yang sudah wujud. Penemuan paling penting ialah rangka manusia purba bernama Perak Man, disahkan berusia 10,000 hingga 11,000 tahun dan merupakan salah satunya rangka di dunia yang mempunyai penyakit genetik jarang, Brachymesophalangia. Penemuan ini menaikkan nama Lembah Lenggong ke pesada dunia, sehingga kawasan ini diisytiharkan sebagai tapak warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 2012. Kita juga dah bersedia dari segi tempat informasi. Kalau kata tak jumpa nak pergi mana, kat sini kita ada beberapa galeri. Galeri utama adalah galeri arkeologi Lembah Lenggong. Selain nilai ilmiah, Lembah Lenggong turut membantu ekonomi penduduk melalui sektor pelancongan menerusi agensi Tourism Malaysia. Antara produk menarik yang ditawarkan termasuklah pakej geopark, pakej ekotourism serta pakej lawatan saintifik, di samping aktiviti rekreasi seperti berkayak. Namun, semua ini hanya boleh bertahan jika penduduk tempatan turut sama menghayati dan menjaga warisan mereka sendiri. Kesedaran daripada komuniti setempat amat penting supaya nilai tapak warisan dunia ini terus difahami dan dihormati. Dengan sokongan bersama, keindahan dan kisah Lembah Lenggong ini akan terus terpelihara buat generasi akan datang. Pelbagai program dan kemudahan berkaitan pemeliharaan warisan di Lembah Lenggong telah diperkenalkan untuk melindungi sumber warisan yang terdapat di kawasan ini. Selain itu, pemeliharaan juga membantu mengekalkan keaslian serta nilai saintifik yang terkandung dalam setiap tapak warisan.
tanpa usaha pemeliharaan yang sistematik dan berterusan, semua khazanah yang tidak ternilai ini berisiko untuk rosak, hilang atau terhakis akibat tekanan pembangunan, perubahan iklim dan aktiviti manusia yang tidak terkawal. Oleh itu, usaha pemeliharaan yang berterusan amat penting bagi menjamin kelestarian warisan tersebut untuk generasi akan datang. Pelbagai khazanah yang terdapat di Lembah Lenggong, penemuan seperti peralatan batu yang terbenam dalam batuan Suevit di Bukit Bunuh membuktikan kehadiran awal manusia di Asia, menjadikan Lembah Lenggong sebagai salah satu tapak penting dalam kajian evolusi manusia. Oleh itu, pelbagai usaha pemeliharaan telah dijalankan. Antaranya, Jawatan Kuasa Promosi dan Pembangunan Geopark Lenggong JKPPLG ditubuhkan untuk menyelaras penyelidikan, pemeliharaan dan pembangunan geosite secara lebih sistematik bagi memastikan warisan ini terus dipelihara dengan berkesan. Lembah Lenggong tidak terlepas daripada pelbagai ancaman, antaranya seperti perubahan guna tanah dan aktiviti pembinaan yang berpotensi menjejaskan status tapak warisan dunia UNESCO. Sekiranya isu ini tidak ditangani dengan sewajarnya, ia bukan sahaja mengancam integriti fizikal tapak warisan, malah turut menjejaskan nilai sejarah dan saintifik Lembah Lenggong. Papan tanda, dari segi panel info, dari segi bila dekat tempat warisan kita ada tempat berjalan lah, tempat berjalan, tandas, itu satu fasiliti yang kita upgrade lah untuk kita tarik pelancong lebih selesa dengan tempat kita. Interpretasi warisan di Lembah Lenggong menjadi lebih menarik melalui geotrail, aktiviti geotourism dan pakej geoperintis yang dibangunkan berasaskan pendidikan dan rekreasi. Pakej ini memberi peluang kepada pelawat untuk memahami kepentingan geologi dan arkeologi Lembah Lenggong dengan lebih mendalam. Pendekatan berasaskan pengalaman sebegini turut membuka ruang kepada penglibatan lebih meluas daripada pelbagai pihak, termasuk komuniti setempat dalam usaha memelihara warisan ini. Perjalanan pemeliharaan dan interpretasi warisan Lembah Lenggong adalah sebuah kisah yang masih belum tamat. Ia adalah kisah yang terus ditulis oleh setiap generasi yang memilih untuk peduli dan bertindak. Interpretasi warisan yang berkesan mampu menyokong usaha pemeliharaan jangka panjang apabila pelawat yang memahami nilai dan kepentingan sesuatu tapak warisan untuk lebih menghargai serta menghormati kawasan tersebut. Dengan usaha ini, warisan Lembah Lenggong dapat terus dimanfaatkan oleh setiap generasi masa hadapan, membuktikan bahawa pemeliharaan yang berjaya bukan bermakna menutup tapak daripada dunia, tetapi membukanya dengan cara yang bijak dan bertanggungjawab. Masyarakat tempatan memainkan peranan penting dalam pembangunan pelancongan di Lenggong Valley dengan menyediakan homestay, makanan tradisional dan aktiviti berasaskan komuniti. Penglibatan ini membolehkan pelancong menikmati pengalaman budaya yang lebih otentik. Selain itu, komuniti tempatan turut membantu mengekalkan keaslian tapak warisan kerana mereka juga merupakan sebahagian daripada identiti kawasan tersebut. Lenggong Valley sebagai tapak warisan dunia UNESCO membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat tempatan dalam sektor pelancongan warisan dan pemeliharaan arkeologi. Penduduk boleh bekerja sebagai jurupandu, pemandu pelancong, kaki tangan galeri dan muzium, petugas pusat informasi, penyelenggara tapak warisan serta terlibat dalam program penyelidikan dan aktiviti pendidikan warisan. Pengiktirafan UNESCO turut mendorong kerjasama antara agensi kerajaan, institusi pengajian tinggi dan komuniti dalam usaha memelihara warisan. Contohnya, sebagai contoh, kita ada jurupandu Geopark di Lenggong Geopark ni lah, di area Lenggong Geopark ni. Supaya itu juga salah satu inisiatif untuk memberi pendapat kepada komuniti lah, sebab Geoguide itu sendiri adalah komuniti. Masyarakat tempatan membantu mewujudkan suasana pelancongan yang lebih asli dan menarik. Hal ini meningkatkan imej serta daya saing Lenggong Valley sebagai destinasi pelancongan warisan. Imej yang positif turut menggalakkan pelancong untuk berkunjung semula dan menyumbang kepada ekonomi komuniti. Penglibatan masyarakat mengukuhkan hubungan sosial, semangat kerjasama dan rasa bangga terhadap warisan budaya. Ia juga menggalakkan komitmen komuniti
dalam pemeliharaan warisan serta membentuk komuniti yang lebih berdaya tahan. Fasilitinya dua fasilitinya. Satu yang disediakan oleh government, satu yang masyarakat kena main peranan lah. So macam Aki ni, Aki main peranan Aki yang ni lah. Promosi Lenggong Valley turut diperkukuhkan melalui peranan aktif masyarakat tempatan menggunakan media sosial dan komunikasi dari mulut ke mulut, perkongsian budaya, makanan tradisional dan keunikan kawasan membantu meningkatkan kesedaran serta menarik lebih ramai pelancong. Kejayaan pengurusan warisan dan pembangunan pelancongan di Lenggong Valley bergantung pada kerjasama antara masyarakat tempatan, pihak berkuasa dan sektor pelancongan. Penglibatan masyarakat bukan sahaja meningkatkan ekonomi komuniti, malah membantu memelihara nilai sejarah, budaya dan alam semula jadi kawasan tersebut. Dengan kerjasama yang berterusan dan perancangan yang mampan, Lenggong Valley mampu kekal sebagai destinasi warisan yang dihargai di peringkat nasional dan antarabangsa serta memberi manfaat kepada generasi kini dan generasi yang akan datang. Lenggong dijaga bukan oleh satu pihak, tetapi oleh sepasukan penuh seperti Jabatan Warisan Negara, Kerajaan Tempatan, agensi pelancongan swasta dan Komiti Kampung Chepol sendiri yang menjadi pemandu pelancong dan pengusaha homestay. Berbeza peranan, tapi satu semangat memastikan warisan ini tidak pupus ditelan zaman. Lenggong bukan sekadar tapak arkeologi biasa, ia pengalaman pelbagai lapis. Bermula dari arkeo pelancongan di Gua Gunung Runtuh, tempat rangka perak men ditemui, iko pelancongan di Latar Kelabu dan Latar Batu Putih, serta pelancongan budaya pendidikan, kulinari dan warisan orang asli. Gabungan inilah yang menjadikan Lenggong destinasi tiada tandingan. Di sebalik takbir, pejabat Geopark Lenggong menyelaraskan semua aktiviti pelancongan dan pemeliharaan mengikut standard UNESCO Geopark, termasuk Lenggong Geopark Gallery di Kampung Baru Kota Tampan. Namun, kepentingan geoarkeologi Lenggong masih belum diterokai sepenuhnya, menyebabkan pemahaman awam kekal rendah. Majlis Daerah Lenggong pula membina infrastruktur seperti jalan raya, papan tanda, kemudahan awam yang menghubungkan pelancong dengan khazanah ini. Cabarannya terlalu banyak. Pembangunan boleh mencemari keaslian, terlalu sedikit menyukarkan akses. Keseimbangan ini menentukan masa depan Lenggong. Dari hulu Perak ke pentas dunia, Tourism Malaysia membawa nama Lenggong melalui kempen digital, pameran antarabangsa dan bahan promosi pelbagai bahasa. Kempen Lenggong Valley Asia Secret Heritage Site berjaya menawan pelancong dari Eropah, Asia Timur dan Timur Tengah. Kejayaan ini hasil kolaborasi berterusan melalui acara seperti Lenggong Dialog 2026 mempertemukan pengkaji, kerajaan dan pengusaha swasta. Rahsianya adalah tiada satu pihak boleh berjaya bersendirian. Pejabat Geopark menjaga tapak, Majlis Daerah membina infrastruktur, Tourism Malaysia memasarkan destinasi dan para pengkaji terus menggali ilmu baharu. Setiap organisasi menjadi kepingan puzzle yang membentuk gambaran lengkap warisan dunia Lenggong. Banyak lagi kajian-kajian yang boleh dijalankan, banyak lagi fakta-fakta sejarah yang masih belum sahih dan mungkin ada penemuan baru. Jadi usaha-usaha seperti ini memang kita kena teruskan. Selepas penerokaan kita dari Gua Kajang sehingga ke Geopark Gallery, ada satu perkara yang betul-betul masih buat saya terfikir sehingga sekarang, iaitu 1.83 juta tahun sejarah manusia yang tersimpan di sini di Lenggong. Bukan sekadar di dalam social media, tapi betul-betul di depan mata kita. Dan yang menarik, bukan satu pihak saja yang menjaga tempat ini. Kerajaan, komuniti tempatan, pengkaji, semua orang ada peranan sendiri untuk memastikan Lenggong ini terus dikenali dan terus dijaga. Jadi, jika kamu semua tertanya, kenapa Lenggong ini penting sangat untuk dipromosikan? Tapak warisan dunia seperti Lenggong, kalau kita tidak dijaga sekarang, ia boleh hilang di masa hadapan. Dan bila ia hilang, ia akan hilang selama-lamanya. Itulah faktor penting pemeliharaan ini, termasuk kita yang perlu menjaga tanggungjawab untuk memastikan sejarah Lenggong ini terus hidup. Wah,
bestnya bila ingat balik. Betul, seronok dapat tengok artifak kat museum tu. Tak sangka dapat tengok rangka Perak Man yang betul. Ya, sejarah ni patut diteruskan supaya ia tidak dilupakan. Sejarah dihargai, warisan dipelihara untuk masa ke depan kita semua. Yeay!